صلوات 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 Kemudian yang kedua, kenapa seorang itu boleh berbuat maksiat? Kadang-kadang alim, kerana yang kedua ni nafsu. Nafsu ni kata Nabi SAW, ada aduwika nafsukan lati baina jambaika, semusuh, sehebat-hebat musuh kamu adalah apa yang ada dalam diri kamu sendiri, yang duduk di antara dua lambung kamu. Itu nafsu. Dia duduk di antara dua lambung, maknanya bahagian perut ni lah, bahagian perut dua lambung sini, maknanya bahagian perut ni. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan nak didik nafsu kena banyak berpuasa, sebab nafsu tu duduk memang bahagian perut ni. Jadi nafsu ni sifatnya apa kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak kepada keburukan. Nature dia ni memang dia mengajak pada keburukan. Dan Islam suruh kita didik nafsu. Dia tak boleh nak bunuh nafsu. Islam suruh didik. Setengah-setengah agama lain dia suruh bunuh nafsu. Tak boleh kahwin, jangan kahwin, bagi potong benda tu, jangan kahwin. Dia tak bagi, dia tak bunuh nafsu tu. Tapi orang Islam nafsu disuruh didik. Sebab nature nafsu ni dia mengajak ke arah kejahatan. Dia akan merengek. Nafsu ni merengek. Dan kita boleh kenal pasti perbezaan antara bisikan syaitan dan bisikan nafsu. Bisikan nafsu ni merengek. Pergi jalan kat shopping complex, balik-balik terkenal, beg tangan tu cantik betul lah, beg tangan tu, kalau sedundun dengan kasut tu cantiknya. Kita nafsu. Tapi syaitan ni bisikkan dia, dia merancang. Syaitan ni merancang, kau buat macam ni, kau buat macam ni, kau buat macam tu. Syaitan. Sebab tu kalau mau jujur, akak-akak, bapa saya sekalian, kalau kita bergaduh dengan isteri kita, cuba kita dengar bisikan. Kau cakap je, kalau laki kau jantan tak guna, kau cakap je. Tinggal kita nak membenarkan, nak ikut ataupun tidak je. Suami balik, kita pun jantan tak guna. Yang menang syaitan, sebab kita ikut bisikan syaitan. Tapi nafsu ni merengek, nak rayakan, nak langsir. Itu nafsu. Tak balik kampung, tak kira. Balik kampung tak. Balik kampung saya tak tahu ni. Itu nafsu. Syaitan berancang, kau cakap je, kau jangan no mercy ke laki kau. Itu syaitan. Jadi nafsu ni dia mengajak ke arah kejahatan dan dia suruh kita didik. Kalau dia nak mengajak kita ke arah kejahatan, terus stop. Kalau tiba-tiba nak marah, Nabi suruh stop. Istighfar. Hari ni kita mungkin orang yang panas baran, sikit nak marah. Orang panas baran ni kadang-kadang memang tak marah aja kerja. Kadang bangun tidur lagi, pinggang ni sakit, masih sakit je. Padahal ni marah pinggang ni sendiri. Padahal tu keluar pergi kerja ke matrik ni, pergi kerja belum keluar dah tension dah. Mesti jam pagi je, asyik jam di pagi marahkan je. Padahal tidak berubah apa-apa. Padahal nampak traffic light, nampak pun dah menderita dah. Mesti lama. Nampak polis bawa traffic light, polis benda rasuah dia. Tak pasal pakcik tu kena marah, tiba-tiba gitu. Jadi kalau tiba-tiba merasa marah, kita istighfar, ya Allah ampunilah Tuhan. Itu nafsu. Marah tu dia bernafsu, dia mengingin, marah je, kau swing kepala dia tu, cakap ke, mana itu nafsu. Syaitan merancang pula, dia macam ni, itu syaitan merancang. Jadi seorang itu kalau nafsu tidak terdidik, maka la'ammaratun bisu, dia akan diruntun ke arah benda-benda yang tak baik. Dan Allah bersebut dalam Quran, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu memerhatikan seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dia punya ringikkan tu yang didahulukan. Saya dengan TV9 pernah satu ketika buat satu program di Krabi. Dekat Krabi sana tu ada satu pulau, tengah syuting, kenapa kat pulau ni ada gua ni, ramai orang berhimpun.
Kami pun datang dekat. Rupanya gua dekat pulau tu adalah tempat orang sembah kemaluan. Dia okey kemaluan dia disembah ni kemaluan. Ada yang besar botol ni, ada yang besar meja ni, ada yang besar tiang tu pun ada, yang besar tiang tu pun ada. Dia pergi sembah kemaluan dia. Allah sebut, tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Apabila kita meringat nafsu itu diikutkan meringat, dia akan utamakan benda tu. Dia tak utamakan Tuhan. Ada orang kadang mengutamakan keretanya. Orang bab itu hayya ala salat, baru zuhur dah asar, cepat betul lah waktu ni. Waktu. Ada orang kadang-kadang dia mengutamakan tubuh badannya sebagai nak jaga kecantikan tu, sampai kadang-kadang mengabaikan benda lain. Terseksa jaga tubuh badan. Gemuk dah sikit macam mana ni aku? Dengan bila air tak ada penimbang. Penat berdayet, penat jogging, ada tubuh satu jerawat. Wah, apa jerawat ni? Macam muka tu seolah jerawat tu saja muka dia. Seolah macam semua orang mesti tengok muka dia. Terseksa kami orang lalu menurunkan hawa nafsu ni. Hawa nafsu ni kalau kita ikut kita penat. Ada orang kadang-kadang nak berlawanan dengan kawan-kawan dia tentang brand baju lah, kan? Kadang-kadang tentang cantiknya baju lah, pakai tudung bling-bling, duduk dan aku tudung biasa-biasa, duduk bantu kan. Baru balik dari Bandung, beli telekung yang rompol sana rompol sini, rajin pergi surau. Lepas tu banding kau kan, Allahu Akbar, tengok telekung aku, apa bagi alat sudah dirasuk. Bila hawa nafsu didahulukan, dia jadi penat, bertanding sana. Salawatu Salawatu Salawatu